Okey, apa itu CKD? Okey, CKD ni motor yang pasang dekat Malaysia. Contohnya ZX2FR ni. Okey, ZX2FR ni, okey, kenapa dia letak Morenas? Sebab Morenas pasang dekat Malaysia. Okey, kalau macam CBU pula, motor macam ni. Motor ni dia letak Kawasaki. Tapi dia CBU. CBU ni dia pasang dekat luar negara, masuk seketul macam ni. Dia tak pasang dekat Malaysia. Okey, itu perbezaan CKD dengan CBU. Okey, tetapi Morenas ada juga yang CBU, CKD, tapi dia tak Kawasaki. Macam ZX6R ni. ZX6R ni dia adalah CKD, tapi dia tak Kawasaki. Okey, saya letak. Okey, ni. Ni ZX6R kan. Dia tak Kawasaki. Dia CKD tau. Z900 pun sama. Z9 pun dia letak Kawasaki, tapi dia sebenarnya CKD. So CKD ni pasang dekat Malaysia, CBU pasang dekat luar. Okey, contoh macam Kawasaki ni pasang dekat Jepun. Okey, so harap menjawab soalan.